Assalamualaikum, maaf bertanya. Bapa mertua saya meninggal dahulu dari bekas suami saya. Dalam geran tanah nama bekas suami saya seorang. Bekas suami saya ada 3 anak lelaki dan anak sulung dari 5 adik-beradik. Lepas 2 tahun, nama dalam geran tiba-tiba tukar pada adik bekas suami yang nombor 4. Sedangkan bekas suami saya ni ada 3 anak lelaki. Tanpa pengetahuan anak-anak almarhum yang bawah umur ini, pakciknya tiba-tiba jadi pentadbir. Pakcik anak-anak just nak bagi anak-anak almarhum 15K seorang jika tanah tu dijual. Dalam faraid, boleh ke tanah tu ataupun benda tu berlaku sedangkan tanah tu RM 300K lebih? Bagaimana nak ambil tindakan kepada pentadbir yang tak amanah dan tak mengikut faraid ni? Okey. Saya percaya urusan ni dulu buat di pusaka kecil. Kenapa? Sebab pentadbir hanya seorang. Kalau buat di mahkamah sivil, pentadbir wajib 2 orang bagi waris yang ada anak bawah umur. Jadi apa yang pertama puan kena buat? Pertama, dapatkan dulu salinan perintah daripada pusaka kecil. Benda ni boleh buat secara online. Masukkan saja nama dan nombor IC arwah dan beli salinan perintah tu. Itu yang pertama. Bila dah beli dan dapatkan salinan, mohon untuk ulang bicara. Isi permohonan Seksyen 17 untuk batalkan pentadbir. Benda ni boleh buat, tak ada masalah. Dan puan sebagai ibu kepada anak-anak arwah ni boleh jadi pentadbir. Mohon je ulang bicara, cakap nak tukar pentadbir. Dan beritahulah sebab-sebab dia apa. Biasanya boleh je. Kalau puan tak tahu nak buat, puan boleh DM saya akan bantu.